Siapa yang suka biarkan kain berlonggok-longgok macam gambar dekat belakang ni? Malas sangat nak lipat kain. Siapa? Siapa? Mengaku cepat. Share video ni dengan sesiapa yang korang kenal suka sangat longgokkan kain macam ni. Jangan sampai korang ditarik oleh jin masuk dekat dalam longgokkan kain macam dalam cerita ni. Korang kejap. Mesti yang dekat dalam video ni suka biarkan kain bertimbun-timbun. Buatlah macam tu. Teruskan. Sebab jin memang suka sangat dengan kain yang bertimbun-timbun, rumah bersepah-sepah. Lepas tu nanti korang komplain lah, dengar bunyi guli waktu malam lah, dengar orang tarik perabot lah. Padahal semua tu berpunca daripada diri sendiri. Ini diceritakan oleh Tajul dan pernah viral tau. Kata Tajul, satu hari tu ada seorang pakcik datang ke rumah atuknya untuk meminta tolong. Guys, cucu dia dah hilang selama 3 hari. Jadi pakcik ni datang untuk meminta tolong Atuk Tajul. Sebab kebetulan Atuk Tajul pandai mengubatkan orang. Benda pertama yang Atuk Tajul minta adalah untuk masuk ke sebuah bilik. Bilik ni walaupun ada katil, tapi satu keluarga pakcik tu tak guna tahu bilik tu. Bilik tu hanya digunakan untuk meletakkan baju dan juga kain yang malas diorang nak lipat. Semua diorang letak dekat atas katil bilik tu. Guys, lepas tu Atuk Tajul terus masuk bilik tu dan berdiri betul-betul sebelah katil tu. Kemudian Atuk Tajul baca doa berkali-kali dan masukkan tangannya ke dalam timbunan kain tersebut. Pelik kan guys? Tiba-tiba tangan Atuk Tajul seperti ditarik dan diretap dengan sangat kuat tau guys. Sampai tersembam-sembamlah muka Atuk Tajul dekat timbunan kain tu. Atuk Tajul baca macam-macam surah. Sambil tu macam-macam suara garau dan menyeramkan keluar daripada dalam timbunan kain tu guys. Tiba-tiba guys keluar api dan juga asap daripada timbunan kain tu. Baunya sangatlah busuk. Lepas tu perlahan-lahan Atuk Tajul dapat mencapai satu tangan dalam timbunan kain tu guys. Lepas tu paras badan dan sampailah Atuk Tajul berjaya bawa keluar kanak-kanak daripada timbunan kain tersebut. Kanak tu merupakan cucu pakcik tu yang dah hilang selama 3 hari tu guys. Badan kanak-kanak tu nampak lemah, lepas tu penuh dengan lebam satu badan, macam kena gigit dengan sesuatu. Atuk Tajul sempat berpesan kepada keluarga pakcik tu supaya jangan biarkan kain bertimbun-timbun. Bilik tu kemaslah juga, jangan biarkan bersepah. Sebab jin memang suka dengan tempat-tempat macam ni. Guys, korang selalu biarkan kain bertimbun-timbun ke? Cuba komen kat sini.